Adakah Culinary Class War season kedua lebih better daripada season pertama? So kalau korang tak tahu, season kedua baru je habis 2 hari yang lepas. So jom kita review sikit untuk Culinary Class War season kedua. Yang pertama kita nak sembang pasal dia punya final. So final antara chef putih dan juga chef hitam sekali lagi macam season lepas. Perlawanan antara Culinary Monster dan juga chef Choi Kang Rok. Dan siapa yang menang, ni spoiler ni spoiler. Ini peluang untuk korang lari daripada spoiler. Dan pemenangnya adalah Chef Choi Kang Rok. Okay, so final tu dia agak underwhelming sikit, sama macam season lepas. Diorang buat konsep yang sama, yang mana dua-dua hantar makanan. Kalau juri bagi menang 2-0, terus jadi juara lah. Dan sekali lagi, macam season lepas, tak ada round kedua ke round ketiga ke. Chef Choi Kang Rok ni menang 2-0 dekat round pertama. Secara jujurnya, aku rasa kedua-dua makanan sedap. Culinary Monster buat sedap, yang dia buat pun sedap juga. Tapi kelebihan dia adalah storytelling daripada dish ni. Yang mana diorang kena buat dish untuk diri sendiri. Dan dia macam ada emotional, ada sedih sikit lah pasal cerita dia, yang mana Choi Kang Rok ni kata selama ni dia dipanggil sebagai brace man sebab orang kata dia ni master of brace. Tapi actually dia tak pun, ataupun dia tak adalah suka sangat kot. And untuk last dish ni, final dish ni, yang mana semua orang expect dia akan buat brace dishes, dia tak buat. Dia buat soup. So dia kata kali ni biarlah aku buat untuk diri aku. So agak emotional lah. Aku rasa cerita Culinary Monster pun boleh tahan sedih juga. But I think this one, storytelling wise, it hit a lot of audience lah. Cakap pasal Culinary Monster, ramai yang benci dia season kedua ni. Sama macam yang benci Napoli Mafia season lepas. Sebab ramai kata dia ni arrogant, dia ni belagak. Bagi aku, kalau engkau dah memang power, kalau engkau dah memang padu, kau layak untuk rasa belagak sikit. That's not arrogance. That's confident. Dan lelaki ni adalah lelaki yang sangat-sangat confident dengan dia punya masakan. And ramai juga yang benci dia sebab dia kalahkan Chef Son Jong Won dalam satu challenge tu. So ramailah yang menggelupur, lagi-lagi perempuan fanatik. Orang nak tengok cerita masak-masak. Yang kau tengok rupa tu buat apa? Kan dah sedih. Okay, kalau kau rindu sangat Chef Putih ni, dia banyak je muncul dekat satu series Chef and Fridge. Okay, korang boleh tengok Netflix, korang boleh tengok YouTube, dia banyak muncul kat situ, and dia banyak juga kalah dekat situ tau. Okay, so korang boleh tengok dia kalau rindu dia sangat. Bagi aku, is a fair. Okay, menang, kalah, ada pertandingan, dan untuk challenge ni, Culinary Monster layak menang. Tapi satu benda paling sampah untuk season kedua ni, the worst decision, aku tak tahu siapa yang came out with this stupid decision, yang mana diorang buat challenge all or nothing. Siapa yang kalah akan kena humban semua. Dan itulah yang terjadi kepada tim hitam, yang mana semua eliminate kecuali 2 chef saja yang berjaya diselamatkan. Chef Culinary Monster dengan perempuan Brewmaster tu lah. Okay, bagi aku buat apa? Padahal series ni nak menunjukkan chef hitam lawan dengan chef putih. Kalau chef hitam kau dah buang semua, baik tak payah dah lah. Next challenge tu dia panggil White Black Alliance lah. Chef hitam tinggal 2 orang je. Chef putih bukan main berlambak lagi. Apa yang alliance-nya? So aku rasa itu adalah satu kesilapan yang tak patut diorang buat lah untuk season kedua ni. So korang macam mana? Korang berikan pendapat korang. Adakah Culinary Class War season kedua ni lagi better ataupun lagi teruk daripada season pertama? And adakah korang rasa yang menang tu, juara tu, layak dapat title champion tu?